Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah diadakan Majlis Seindah Ukhuwah Semurni Bakti sempena Majlis Persaraan Puan Zuraida. Mari kita saksikan perjalanan program ini. Let's go! Hadirat Cikgu Zuraida yang sentiasa menceriakan hari-hari kami dengan senyuman yang manis, kelak tahu yang menyenangkan serta semangat yang tidak pernah pudar dalam mendidik anak bangsa. Hari ini bukan sekadar majlis persaraan. Hari ini ialah hari untuk kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada seorang pendidik yang telah memilih jalan perjuangan seorang guru. Terima kasih kepada seorang pemimpin yang telah memimpin dengan hikmah. Terima kasih kepada seorang sahabat yang senantiasa mengulurkan bantuan. Yang diraihkan Pemerintah Zuraida bersatu tadi bersama pasangan. Tidak ada terkasar, teguran yang mempuris atau bimbingan yang tidak sempurna. Sesungguhnya semua lahir pada kasih dan harapan agar kalian menjadi insan yang berjaya. Wajah berseri manis sekali, Zuraida Dewi bunga hati. Dan jangan kau terus begini, jangan kau bersedih, dan jangan kau menangis. Sampai jadi dulu ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Badai puan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra?
Tiap taufan menyerang, kau di sampingku. Kau aman ada bersamaku. Selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Berakhir sudah majlis kita sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Samad Muzaki, anak sulung daripada 4 orang beradik. Saya di sini ingin mengucapkan selamat bersara buat ibu saya, mak saya yang telah mengajar saya daripada Form 1 hingga Form 3. Semoga menempuhi hari-hari yang bahagia di luar sana. I love you, Mak. Assalamualaikum, Mak. Selamat bersara. Terima kasih atas segala jasa yang Mak dah bagi kepada kita semua. Kami Sayang. Mak. Bye. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena hari terakhir Mak berada di sekolah, di sini Mino ingin mengucapkan selamat bersara kepada Mak. Terima kasih atas segala ilmu, kasih sayang dan pengorbanan sebagai seorang pendidik. Jasa Mak akan sentiasa dikenang sampai bila, insyaAllah. Bina saya, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Mungkin hari ini orang lihat majlis Mak ni sebagai sebuah majlis persaraan, tapi kami adik-beradik melihat perjalanan Mak yang panjang sebagai seorang wanita yang tak pernah berhenti berjuang. Di sebalik setiap hari Mak yang sibuk, ada pengorbanan yang Mak simpan sendiri. Dan di sebalik setiap kejayaan yang Mak hadapi, ada kasih sayang yang telah Mak berikan tanpa syarat kepada kami adik-beradik juga. Hari ini bukan penambat untuk Mak, malah permulaan untuk Mak menikmati hasil daripada segala usaha yang telah Mak kumpul selama ni. Selamat bersara, Mak. Terima kasih kerana telah menjadi inspirasi, tempat pulang dan kekuatan kami adik-beradik. Kini giliran Mak pula untuk berehat dan menikmati kehidupan Mak. Macam itu tadi, Mak. I love you, Tati, Mak. Bye. Bye-bye. Selamat bersara